makan guys. Ui, makan. Dia sedut dari bawah kan. Okey, dah. Okey. Kosong. Assalamualaikum guys. Petang-petang, selamat petang guys. So geng, petang ni aku ada dekat kampung. So aku mencari spot-spot lama yang dah lama aku tak mancing kat kawasan kampung aku ni. So aku ada di spot belakang ni guys. Kawan-kawan tengok, kat belakang ni ada parit. Lepas tu dekat sini pun ada guys. Okay. Jadi aku nak try lah spot ni. Dah lama aku tak masuk sini. Tengok macam mana ada ke tak ada. Hari ni aku nak casting gunakan umpan cicak guys. Lama guys tak guna umpan cicakan. Sebab dulu masa sebelum main casting ni, sebelum adanya soft plastik semua, dulu aku pakai umpan macam cicak, katak kan. So aku ada lebih kurang dalam 9 ekor guys. 9 ekor cicak. Malam tadi dapat tangkap. Semua gemuk-gemuk guys. Cuma ada dalam 2-3 ekor lah yang kecil sikit lah. Tapi yang lain semua saiz gemuk-gemuk lah, padu-padu. Tengok macam mana kan. Gemuk-gemuk sikit nak baling boleh lah jauh sikit kan. Dan lagi kecil ni kena pakai 2-3 ekor, barulah boleh baling jauh. Jadi kita tengok guys macam mana aku nak try kat spot ni. Okay, aku nak cuba gunakan balik umpan-umpan hidup kan. Kita tengok padu lagi ke tak padu. Rasa memang padu lah kan. Lagi kalau jumpa bawa anak ke kan. Okay, yes, by the way sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, like, comment dan share. Jadi aku nak set up dulu lah barang-barang apa yang patut. Lepas tu kita terus gasak mancing kat belakang ni. So parit ni pun panjang di belakang ni. Jadi kita try dulu tengok macam mana guys. Tak adalah hasil. Besar kecil tak kisah guys. Janji tak kumpau lah. Janji ada video lah. Okay, jadi let's go guys. Stay tune, jom. So nak pakai umpan cicak ni, kita kena guna mata kail yang double hook lah. So kat sini aku ada mata kail double hook. So ni dia guys, mata dia. Nampak? Ni senang sikit lah kalau pakai yang macam ni. So kita sangkut ni ke sini. So kita ada cicak. Kita ambil satu cicak yang besar sikit. Ni. Kita jumpa yang ni besar sikit. Ui, nak lari dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak nak. Okay guys, kita ambil ini. One hit. Hidup lagi. Wah. Wow, mungkin kurang kuat. Kujul terus. Okay. Barulah boleh. So macam ni lah guys. Sebelum tu aku nak hanyakan aku punya reel sekali ni daripada G-Touch. Ada Antares 1001 SG. Ini aku buat untuk main belasahan lah, untuk main ruan. Nak main buat kotor-kotor sikit ke kan, buat teruk-teruk sikit, buat bantai lah, pakai ni lah guys. Okay guys, let's go. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jumpa bawa anak sedap ni. Celup. Ni lah guys, cicak ni ringan. Memang senang lah backlash. Okay, kita sini pula.
Wih, makan guys. Wih, makan. Tersedut dari bawah kan. Okey, dah. Bagi lama sikit. Sekejap, lagi tak ni? Oh, ada. Ada guys, makan guys. Oh, stress. Ya. Alhamdulillah. Okey. Strike juga guys, guna cicak. Alhamdulillah. Step pertama. Ngam-ngam dah sampai darat, baru lucut. Strike yang pertama guys. Guna umpan cicak. Ini dia. Ngam-ngam sampai dekat atas tanah ni baru lucut. Okey, padu. Okey lah. Not bad. Bukan sacurut lah. Okey, cantik guys. Nice. Step pertama geng. Mantap. Okey, alhamdulillah. Okey guys. So yang ni kita release. Okey. Size okey juga ni. Alright. Okey. Bye bye. Okey. So berita buruk, aku punya hook dengan aku punya leader tadi semua cukai guys. Yelah, pakai hook double, baling sangkut kat pelepah seberang sana tu. Lepas tu aku pula tak bawa snap, tak bawa apa hook double tu, dengan leader semua tak bawa. Aku pasrah. Aku pakai sambungan daripada mainline ni terus ke umpan guys. Snap apa semua tak pakai. Aku dah pasrah ni. Ada lah. Ni aku dah ubah spot. Aku mancing kat kawasan kampung guys. Tengoklah. Ada. Kita tengok macam mana. Bismillah. Okay guys, kita pakai sofa pula. Okey. Kosong. Yes. Alhamdulillah. Wih, besar guys. Oh, big monster guys. Alhamdulillah. Monster guys. Monster guys. Tak pakai leader. Tak pakai leader, tak pakai snap, terus mainline kepada soft rock guys. Aduh guys. Bapak besar. Wih. So ni dia guys. Bapak besar lama guys, tak rasa saiz padu. Besar gila. Tak pakai leader, tak pakai snap.
Ya, terus mainline kepada soft rock guys. Ni kat tepi jalan ni guys. Padu guys. Ni rasa sekilo lebih ada dia guys. Okey. Sekilo lebih ada ni kat ni betul-betul kat tepi jalan ni guys. Okey, alhamdulillah. Padu guys. Padu. So guys, menggunakan reel daripada G-Tech Antares 1001 SG. Tali aku pakai Ausmi. So ni dia guys. Kasar kan. Ni rasa sekilo lebih ada ni. Sekilo 5 rasa lah. Memang padu. Kat tepi jalan ni aku ni segan juga ni. Tapi nak buat macam mana kan. Tak apa lah. Janji ikan besar. Ikan kecil segan lah. Ikan besar tak segan. So ni dia guys. Padu ni guys. Soft rock tanpa snap, tanpa leader, terus kepada mainline. Alhamdulillah, padu guys. Ya, alhamdulillah. Ayo. Aduh, lucut. Kasar. Aduh. Aduh, sayang. Ada yang kejar guys. Kasar kat gelombang dia. Okay guys, so alhamdulillah setakat tu je lah cerita untuk hari ni guys. Okay, alhamdulillah tu manis. So tadi aku pakai umpan cicak. Lepas tu baru strap pertama guys. Baru strap pertama. Lepas tu umpan aku dah kena cukai. And aku pula tak bawa hook spare, aku tak bawa. Lepas tu snap tak bawa. Leader pun aku tak bawa. Aku bawa sehelai macam gitu je guys. Lepas tu kena pula sangkut. Lepas tu tak tarik putus. Tak nak buat apa. Aku malas dah nak pakai apa-apa. Aku pakai mainline terus sambung pada soft rock lah. Dan aku test lagi dekat tepi jalan kat kampung. Tepi jalan tadi tu barulah dapat yang besar guys, saiz padu. Memang alhamdulillah aku hati kan. Lama tak dapat saiz macam gitu guys. Kena pula saiz macam gitu, memang padu guys. Okay guys, jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi next video guys. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi next video guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.